syurga. Ya. Itu 6 langkah yang disebut oleh Sayyidina Ali. Yang pertama dia kata, seorang yang kenal Allah dan ikut Allah, itu jalan ke syurga dan jalan untuk mencapai pendekatan diri kepada Allah. Yang kedua, yang saya kata tadi, dia tahu siapa itu syaitan dan ditolak syaitan. Dalam perkara ini kita pernah bicara dengan Habib Ahmad bin Smith, guru kami yang menterjemahkan kitab Imam Ahmad kepada bahasa Melayu. Dia kata kepada kita, dalam badan kita ni ada 2 perkara yang berlawanan. Satu ialah otak, satu daya pemikiran otak, 2 ialah hati. Okay? Dia berlawanan tu. Hati ni macam raja. Dia nak buat apa dia suka. Dia buat apa saja yang dia suka. Intelek ni dia pakai logik, dia pakai rasional. Dia nak buat, dia tengok dulu apa bahaya dia boleh buat. Kemudian dia menasihi hati yang buat atau buat. Tapi hati ni dia buat apa suka. Allah wujudkan hati, ya, dan intelek. Intelek perkara yang kedua Allah wujudkan intelek. Bila Allah test intelek, dia ambil intelek, Allah letak ambil, dekatkan dengan api. Bila dekatkan dengan api, intelek tu jauhkan diri dari api. Dia pakai logik, ini api bahaya, dia tinggalkan. Tapi bila Allah ambil hati, dekatkan dengan api, api itu lebih dekat pada api. Jadi hati ni dia buat apa dia suka, otak ni dia logik. Jadi dia macam raja dengan dia punya penasihat atau ulama dia, macam ini buat, jangan buat. Kita ni dalam dilema tu setiap kali. Jadi saya tanya sama Habib Ahmad Ismail, Habib Ahmad, macam mana kita nak tahu yang kita ni satu ni kita buat atau kita tak buat? Bahaya pada kita. Yang Allah suruh kita nak taat, yang kita kena syaitan kita nak buat apa yang dia buat. Dia bilang, dia kata seperti saya, dia kata, kamu bila nak buat sesuatu, kamu lihat, pandang dari mana sumber motivasi nak buat perkara itu. Kalau motivasi itu datang daripada intelek, buat. Kalau motivasi itu datang daripada hati, buat sebaliknya. Ini nasihat dia dan saya sampaikan kata-kata beliau. Alhamdulillah. Maksudnya, katakan kita nak buat baik, kita nak buat